Okey, SOP semalam bila sebaik saja kami mendapat maklumat, Kapten bertugas akan memaklumkan kami ada kod yang saya tak boleh kongsi di sini, di mana kami akan terus bersiap sedia mengambil pasport yang diletakkan dalam plastik kalis air, memakai jaket keselamatan bersama baju lengan panjang, seluar panjang dan kasut, terus berada di bahagian dek. Sebab saya berada di kapal layar, tiada tempat kami hanya ada satu tempat saja untuk berkumpul, iaitu di bahagian belakang, ya. Dan dan dari situ kami mengambil masa kurang daripada 2 minit, segala-galanya kurang daripada 2 minit untuk berada pada posisi yang telah ditetapkan seperti mana yang kami ikuti pada simulasi dan yang kami hadiri sewaktu berada di Barcelona sebelum ini.